HP Victus RTX 4050 bawah 3K. Legit ke? Legit lah korang. Laptop HP Victus bawah 3K untuk RTX 4050. Laptop estetik ni orang panggil. The trending one. Spesifikasi dia Ryzen 5 tapi 8 series punya. Masih ada waranti under HP sampai 2027 dan 16GB RAM DDR5, 512GB SSD NVMe dan dia punya ni RTX 4050. Okay, display dia 144Hz untuk sizing screen 16 inci. Korang rasa 3K tu berdekat-dekat dengan mana? 2.8, 2.9, 2.7? Saya tak nak beritahu. Korang macam biasa, komen dekat bawah. Jangan lupa untuk like, follow dan share. Dan kalau korang nak dapatkan dia, korang komen je kat bawah. Cakap, saya berminat lah dengan HP Victus tau. Bye-bye.